Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita kepada siri podcast Sisters Islam, kisah perempuan kita pada siri ke-8. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu isu yang menarik yang tak pernah dan tak akan habis di Malaysia, iaitu kisah berkenaan poligami. Topik kita pada hari ini iaitu meneroka makna dan keadilan berkenaan poligami di Malaysia. So, bila kita bercakap pasal poligami, orang akan kaitkan seorang lelaki yang akan mempunyai lebih daripada seorang isteri. Dan poligami ni kalau mengikut undang-undang Malaysia, untuk orang Muslim, poligami ni dibenarkan. Tapi untuk kepada orang yang bukan beragama Islam, praktis poligami ni telah diharamkan ataupun telah dihentikan melalui satu penggubalan undang-undang pada tahun 1982 kan. Ya. Pada ketika itu mereka telah mengubalkan satu Law Reform Act di mana lelaki yang bukan beragama Islam tidak ada benarkan untuk berpoligami. Maka undang-undang itu masih terpakai sampai sekarang. Walaupun kita tahu ada loophole lah, ada lompong-lompong di sebalik undang-undang yang telah diluluskan pada ketika itu. Pada hari ini saya ada Profesor Norani Osman, salah seorang daripada pengasas bersama Sisters Islam ketika ditubuhkan pada tahun 1987. Ketika itu Sisters Islam baru nak bermula dan ia bermula dari satu perbincangan ataupun satu study session berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan perempuan pada ketika itu. So, Profesor Norani Osman juga ahli sistem Islam dan juga bekas pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia sehingga tahun 2011, 2012 dah 2012. Profesor Norani Osman adalah ketua kepada projek penyelidikan yang Sisters Islam mulakan pada tahun 2006, iaitu Polygamous Marriage in Peninsula Malaysia, Family, Gender and Religion at the Crossroad pada ketika itu. Dan research penyelidikan ini mengambil masa lebih kurang lebih daripada 10 tahun. Ya. Saya ingat 2006 sampai 2013, masa tu kita masih lagi mengumpul data kan. Selepas itu kita memulakan sesi menulis semua finding ataupun membincang finding yang kita dapatlah daripada survey dan juga daripada temu-bual yang kita jalankan bersama suami, isteri, anak-anak yang terlibat dalam perkahwinan poligami. Satu siri seminar di kalangan penyelidik, kumpulan dan tema. Ya. Saya beri sedikit pengenalan kepada projek penyelidikan poligami yang SIS jalankan ketika itu. Ini adalah kerjasama di antara beberapa universiti, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Waktu itu Profesor Noraini masih lagi mengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Sains Malaysia ada 2 orang pensyarah dari Universiti Sains Malaysia, iaitu Prof Noraida Endut dengan Rashidah Syuib. Kemudian Universiti Melaya, so Dr Shanti Tambayah terlibat. Dan ada seorang pensyarah dari Universiti Teknologi Mara, Wan Zumisni pada waktu itu, dan juga seorang fellow research dari Royal Melbourne Institute of Technology di Australia, Dr Yasun Nadaraja. Dan waktu itu Sisters Islam mencari dana untuk melakukan kajian ini, dan melalui dana tersebut dari kawan-kawan dari beberapa funding agency yang juga berminat untuk menyokong projek ini, maka projek ini diteruskan sehinggalah pada tahun 2013. Dan kami juga ada menerbitkan beberapa video menemu bual
suami, isteri, anak-anak yang terlibat di dalam keluarga berpoligami. Selain itu, SIS juga mengadakan beberapa siri seminar, beberapa siri macam international symposium jugalah kan untuk membincangkan isu poligami ini. Isu poligami ini bukanlah satu isu kenapa SIS berminat untuk mengkaji isu poligami ini. Ini adalah bertitik tolak dari kita melihat daripada Klinik Bantuan Guaman Talinisa, SIS ada menyediakan satu perkhidmatan Klinik Bantuan Guaman di mana perempuan lelaki boleh datang dan berjumpa untuk mendapatkan nasihat guaman, dan mereka mengatakan poligami ini menjadi salah satu punca lah kepada perpecahan rumah tangga mereka. Sehinggalah sekarang Klinik Bantuan Guaman Talinisa ni bermula dari tahun 2003 sampailah ke 2025 ni, dan bila kita melakukan macam satu analisa, dan poligami ni menjadi antara top 5 sebab kenapa mereka suami isteri ni bercerai dan mengapa ketidakadilan tu boleh berlaku di dalam kahwinan. So hari ini kita akan meneroka kenapa Sisters Islam memandang penting poligami ini patut dibincangkan, dan kita melihat dari aspek undang-undang, kita melihat dari aspek relationship, perhubungan dalam satu keluarga. Hubungan perkahwinan. Kita juga melihat kepada kewangan. So orang selalu akan mengatakan kalau mampu hanya melihat dari segi kewangan saja. Tapi mampu ke dari segi aspek lain seperti masa, seperti giliran, dan juga kasih sayang yang diberikan kepada beberapa keluarga yang wujud selepas daripada selepas daripada perkahwinan poligami itu. Okay, so kita akan bertanya kepada Prof. Noraini. So masa SIS melancarkan projek poligami ini, apa fokus utama yang SIS mahu dapatkan daripada projek ini? Seperti yang saudari Adib nyatakan tadi, yang pertama sekali kita ingin mendapatkan maklumat atau data yang memberikan kita satu pandangan umum, satu profil gaya hidup suami isteri yang dalam poligami, dan juga profil cara hidup antara isteri-isteri, isteri pertama, isteri kedua ataupun isteri ketiga, dan juga pandangan anak-anak dalam keluarga poligami. Sebab apabila kita melihat kepada literature review, ada sedikit saja kajian di dunia Arab yang menerokai persoalan poligami, tapi walau bagaimanapun amat ringkas dan cetek. Jadi kita fikirkan kalau Sisters in Islam ingin meneruskan projek untuk meneliti semula perundangan perkahwinan, perundangan Islam, kita perlu ada maklumat, ada data yang tak boleh persoalkan. Ya, data yang dikutip secara saintifik, secara survey, secara sosiologikal. Dan jadi itu adalah tajuk ataupun fokus utama, ya, kita mengadakan projek penyelidikan poligami ini. Dan pada yang saya ingatlah kan waktu itu, sebab saya pun terlibat juga dalam projek poligami itu. Saya masuk tahun 2008 sampailah projek ni habis. Ada 5 fokus utama kan waktu itu kenapa kita melakukan kajian, dan kita tanya 5 soalan ini. Pertama, pasal adakah mereka tahu pasal undang-undang? Adakah mereka ni lah sebelum berpoligami, suami atau isteri ni aware tak pasal isu perundangan mereka sekeliling? So, adakah suami patut
pergi ke mahkamah untuk mendapatkan sign daripada isteri pertama sebelum kahwinan poligami dibenarkan. Lepas tu kita juga melihat kepada aspek kewangan, mampukah suami ni memberi kewangan yang secukupnya kepada keluarga yang sedia ada dan keluarga yang baru. Dan juga kita melihat selepas daripada berlaku perkahwinan poligami ni, bagaimana perhubungan suami isteri. Hubungan isteri itu dengan keluarganya, dengan jiran-jirannya. Adakah mereka withdraw ataupun mereka malulah untuk tidak bercampur lagi selepas jiran-jiran tahu yang isteri ini sudah berada dalam perkahwinan poligami. Dan lagi satu kita melihat kepada aspek giliran kan. Ya, Turn taking. Suami adil tak untuk dia amalkan tak mengamal tak giliran tu. giliran secara adil. Kemudian kita juga melihat kepada psikologi anak-anak. Kita tanya juga anak-anak kan, mereka happy atau tidak berada di dalam perkahwinan poligami kan. Banyakkan kan anak-anak ni memang, terutama anak dari isteri pertama lah kan, memang tidak gembira lah berada dalam perkahwinan poligami ni. Kemudian so bagaimana bila perkahwinan poligami ini sudah berlaku, apa yang isteri patut lakukan kalau mereka tak happy untuk dapatkan khidmat kaunseling ke. So sekajian ini kita bahagikan kepada beberapa zon. Ya, Zon utara, zon tengah, zon pantai timur dan zon selatan. selatan. Kita make sure lah anak-anak tu sudah berada di umur dewasa kan. Dewasa, ya. 18 tahun ke atas. Kenapa? So untuk macam pendapat Profesor Nuraini kan, adakah poligami ni boleh diamalkan secara adil untuk konteks masa kini? Saya dah melihat data dan membantu mengedit dan menulis buku, mengedit buku dan menulis beberapa bab daripada kajian ini. Pada pendapat saya, daripada kajian dan daripada analisis data, amat sukar sekali untuk diamalkan kesaksamaan. Bukan kesaksamaan dalam erti kata yang umum, tetapi yang menjurus kepada wang perbelanjaan. Wang perbelanjaan itu penting kerana setiap individu, tak kira dalam keluarga poligami ataupun keluarga monogami, keluarga biasa, masyarakat Islam ataupun masyarakat Cina ataupun India, ialah kita perlukan perlindungan rumah, ya, roof over your head, wang perbelanjaan, bukan saja untuk saraan hidup yang keperluan asas, tapi juga pendidikan anak-anak dan lain-lain kualiti hidup seperti perbelanjaan masa hari raya, perbelanjaan masa kalau ada anak dewasa yang berkahwin. Jadi apa-apa perbelanjaan dalam life cycle sesuatu keluarga. Kemudiannya kita nak lihat daripada keadilan gender dan dalam realiti hari ini. Tadi saya sebutkan saraan hidup, ya, aspek-aspek ekonomi, kemudian yang emosi, kemudian hubungan antara ahli-ahli individu dalam keluarga isteri pertama, isteri kedua ataupun isteri ketiga. Dan satu lagi ialah pengetahuan isteri-isteri tentang perundangan yang bersabit dengan poligami. Sebab tertulis dalam hukum, dalam perundangan itu ialah agar suami berlaku adil, agar taraf kehidupan keluarga isteri pertama berbanding dengan kedua dan ketiga adalah agak setaraf dan tidak ada mana-mana keluarga daripada 2 ataupun 3 isteri itu yang Menurun. Menurun lah. menurun yang ya. Dan juga yang kelimanya kita nak lihat tentang implikasi kepada undang-undang dan pembaruan undang-undang. Dan di sini ini yang agak rumit sedikit kerana pembaruan itu memerlukan
perubahan pemikiran di kalangan ahli politik, di kalangan ahli ulama agama Islam dan juga masyarakat pada umumnya tentang adakah mereka fikir ini suatu amalan yang sudah lapuk, sebab kita tahu secara sejarahnya poligami ni pre-Islamic, ya, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada poligami. Malah poligami itu amat besar-besaran di kalangan kelas utama, kelas yang kaya. Jadi boleh dikatakan ini adalah amalan kuno, amalan tradisional daripada zaman abad yang keempat, abad yang kelima, dan ini di Malaysia pada abad yang ke-21, abad ke-20 masa kajian ini dilakukan masih lagi mengekalkan pandangan-pandangan yang saya panggil kuno ataupun secara saintifiknya kita boleh anggapkan tradisional. Mhm. Dan pada pandangan Prof. Noraini, pandangan ini masih statik macam itulah, tidak berubah ya? Pada umumnya di kalangan para ulama tidak dapat dikesan banyak perubahan. Malahan daripada interview dan perbualan dengan individu-individu yang spesifik di kalangan ahli ulama, saya dapat mengesan agak tradisional sangat. Agak, kalau dalam istilah sosiologi kita panggil patriarchal. Dan patriarki ini ialah satu satu ciri pemikiran, satu ciri pandang alam yang telah banyak berubah. Malah telah berubah di beberapa negara di Timur Tengah. Ya, termasuk Saudi Arabia sendiri. Tetapi kita di Malaysia ini kita masih mengekalkan dan teguh lagi memegang kepada pandangan-pandangan yang kuno ini. Okay, saya nak tanya soalan pada Cik Noi. Bertitik tolaklah daripada jawapan Cik Noi. Kan kita telah melihat beberapa perubahan ketara macam Prof. Noraini kata di setengah negara Islam pandangannya sudah banyak berbeza. Bila mereka memandang ataupun mereka memulakan wacana berkenaan dengan Islam dan juga institusi perkahwinan dalam Islam. Tapi di Malaysia ini kita ada melihat perubahan yang mana orang-orang muda sekarang ni lebih mengikut pandangan yang lebih konservatif. So makanya timbullah persoalan bagaimana mereka mempunyai pandangan tentang poligami. Dan biasanya kalau kita melihat kepada social media, diskusi di social media, mereka mungkin ada beberapa perubahan yang tidak menyokong, tetapi kebanyakannya masih lagilah mengatakan poligami ni sunnah Nabi. Padahal Nabi bermonogami itu pun sunnah juga. Ketika Nabi masih berkahwin dengan Siti Khadijah, kan dia tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan. Selepas Siti Khadijah wafat, baru Nabi berpoligami. Itu pun selepas 2 tahun selepas Khadijah wafat. Dia mengambil isteri kedua, ketiga ialah disebabkan selepas peperangan. Jadi terdapat banyak kita panggil janda, ya, yang suaminya telah meninggal dalam peperangan, dan dalam konteks ekonomi yang tradisional ketika itu, yang tradisional dan patriarkal, semua ahli wanita dalam masyarakat kehidupannya bergantung kepada bapa ataupun suami ataupun abang, ya, abang maknanya keluarga lelaki lah. Tetapi kita di sini zaman moden, dan kita ambil juga dalam kita punya survey tu, double income family di mana suami dan isteri bekerja. Bukan saja isteri yang pertama, malah isteri yang kedua, dan ada beberapa kajian yang ada terlebih yang kita buat, isteri yang ketiga. Jadi
Semua, suami dan 2 ataupun 3 isteri semuanya bekerja dan menyumbang kepada perbelanjaan hidup, perbelanjaan dapur, perbelanjaan membayar sewa rumah dan perbelanjaan pendidikan anak-anak. Termasuklah yang lain-lainnya, baju, pakaian, perubatan. Ada pendapat Prof. Noraini kan, so pandangan konservatif yang menjurus apa yang difahami oleh anak-anak muda sekarang ini, sekiranya satu hari nanti mereka berkahwin dan mereka ingin berpoligami. So ini akan memberi kesan jugalah, since mereka ada satu pendapat atau pandangan poligami ini sunnah dan poligami ini kalau boleh dilakukan dengan adil, tapi Prof. Noraini kata amat sukar untuk kita berlaku adil. Malah daripada kajian kita, dia tak terfikir pun tentang kriteria adil. Dia fikirkan tentang kriteria disahkan dalam agama. Suami boleh mengahwini kedua dan ketiga. Keadilan itu tak masuk dalam vocabulary mereka kecuali bila kita timbulkan persoalan keadilan. So, soalannya, bagaimana agaknya bentuk perkahwinan ideal nanti bila orang-orang yang berpandangan sebegini menghadapi realiti perkahwinan nantilah? Ini saya rasa usahakan berpoligami. Dalam perkahwinan monogami pun agaknya mereka belum tentu adil. Ya, yang pertamanya kita perlu balik kepada perkara asas hubungan antara lelaki dan perempuan dalam keluarga, khususnya dalam perkahwinan. Jadi itu yang menjadi yang asas, ya. Dan keduanya dalam komuniti dan setakat mana golongan para ulama ataupun pengetua-pengetua komuniti agama, religious leaders, apa pandangan mereka dan setakat mana pengaruh pandangan tersebut terhadap masyarakat umum. Nah, saya perlu ingatkan satu perkara tentang masyarakat Melayu di Malaysia, masyarakat Melayu, masyarakat Islam, ialah masyarakat Melayu lah yang paling tradisional sekali. Paling tradisional dan paling patriarkal di Malaysia bila dibandingkan dengan masyarakat keturunan lain, masyarakat Cina ke masyarakat India ataupun lain-lain keturunan dalam masyarakat Malaysia. Dan kedegilan untuk memegang kepada pandangan yang kuno ataupun tradisional ini amat tebal di kalangan masyarakat Melayu. Bukan saja di kalangan lelaki, tapi juga di setengah kalangan perempuan. Malah kalau ditanya perempuan yang muda belum berkahwin ataupun yang dah berkahwin dalam monogami dan juga dalam poligami, mereka masih teragak-agak hendak memaparkan persoalan keadilan antara suami dan isteri. Mereka selalu nanti merujuk pada kerangka, apa kata agama Islam kita, apa kata alim ulama. Dan di sini saya bagi pendapat saya, satu kesimpulan yang boleh kita ambil ialah masyarakat Melayu masih lagi keterbelakangan dari segi pembukaan minda dari sudut pendidikan agama. Pemikiran yang masih lagi tradisional amat berkekalan dalam pengajaran agama, di sekolah agama ke, dalam ceramah, malah juga dalam khutbah hari Jumaat, khutbah di masjid pun boleh kita dengar, boleh kita identify, ya, unsur-unsur keterbelakangan ini, unsur-unsur tradisional. So, bertitik tolak daripada jawapan Cik Noi, Al-Quran ada membicarakan tentang poligami. Ya. Namun tafsirannya berbeza-beza. Orang yang menafsirkannya berbeza-beza lah kan. Ulama mungkin mengatakan poligami ini patut dikekalkan. Namun ada beberapa reformis menganjurkan kepada tafsir ulang kepada ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat ketiga ni lah kan. Dan bagaimana perspektif berbeza boleh
Ayat keempat. boleh dibentuk daripada ayat surah 4, surah An-Nisa ayat 3. 3. So persoalannya ini bukanlah siapa menang siapa kalah lah kan. Cuma kita nak tengok satu perubahan bila kita melakukan tafsir ulang. Kalau kita baca sekali harung, mungkin kita secara literalnya bolehlah berpoligami 2, 3 dan 4. Kalau berhenti di situ. Kemudian kan ada sambungannya. Jika kamu khawatir berlaku adil, maka kahwinlah seorang. So biasanya orang tidak akan menyambung lah ayat tu, berhenti sampai 4 je. Dia kebanyakan dalam perbincangan alim ulama yang saya kaji lihat di TV, di radio dan juga daripada beberapa interview projek ini dengan beberapa orang alim ulama, ialah mereka jarang menekankan kepada keadilan. Apa yang mereka selalu fokus atau tekankan, ini dihalalkan dalam agama Islam. Ini dibenarkan agama Islam. Hanya apabila kita bangkitkan persoalan tapi dalam tafsiran ataupun dalam tafsiran surah Al-Quran itu, bagaimana tentang macam mana seseorang manusia di sini, suami pertamanya boleh berlaku adil. Antara jawab yang utama dia itu ialah, kalau dia boleh bagi duit sara hidup yang berpatutan, yang boleh membenarkan isteri pertama dan isteri kedua itu memenuhi keperluan hidup, keperluan perlindungan, keperluan makan dan pendidikan asas anak-anak, itu sudah cukup. Dia tak akan, saya dalam beberapa interview pertemuan itu, saya cuba menyongkel dan mendapatkan pandangan mereka tentang, tapi daripada pengalaman pengalaman saudara sebagai pengetua dalam hal ehwal agama, bagaimana? Mereka kata, ini susah, ini ialah manusia itu yang lemah. Jadi dalam lain perkataan, they abdicate persoalan tanggungjawab tentang memastikan keadilan itu dengan mengatakan, ini sifat manusia, memang susah untuk adil. Itu pertama. Yang keduanya, dalam kajian ini kita lihat mereka yang sukar mendapat perkahwinan yang kedua ataupun ketiga, mereka senang saja berkahwin di utara, di Thailand selatan, Southern Thailand. Kemudian bila balik ke negeri mereka, Perak, ke Selangor, ke Kelantan, mereka kata ini ada surat dalam perkahwinan dah dibuat. Pada pandangan tokoh ulama yang memegang jawatan dalam sistem kehakiman Islam di Malaysia, ialah sebab ini sudah ada pernikahan yang sah, kita tak boleh, we cannot outlaw it, kita perlu menerima. So pada akhirnya sukar untuk dapat apa kita kata, bentengan untuk dapat beberapa, kita suka nak adakan bentengan untuk mengurangkan atau to discourage the practice of polygamy. Yalah, seperti mana yang kita tahu kan, ada sindiket kan yang menawarkan kahwinan murah di selatan Thailand, dan kadang-kadang sindiket ini adalah orang-orang dari Jabatan Agama Islam sendiri yang menjadi ejennya. Itu macam mana pula tu? Saya cuba bila saya dengar pandangan ni, saya cuba buat satu bukan kajian lah, satu investigation. Saya tanya melalui hubungan network ibu bapa saya di Johor dan saudara mara saya di Muar dan di Selangor. Mereka boleh dengan senang boleh beritahu dengan saya, boleh identify
pegawai agama atau para ulama yang seorang lelaki ataupun wanita boleh terus pergi kepada tokoh-tokoh ini untuk mendapat maklumat dan bantuan foresight untuk perkahwinan kedua ataupun ketiga. So jadi Di suka Malaysia atau di selatan Thailand? no di Oh, di Malaysia. di Malaysia, di Selangor, di Johor. Kalau Kalau lagi dimudahkan tu ya. no, kalau you kaji dari segi apa kita para sosiologi panggil network. The network of your subject of your study, the network of the husband and wife dengan tokoh-tokoh agama ataupun dengan mana-mana pegawai penguat kuasa agama, mereka dengan mudah boleh berikan nama sebab mereka kata pada akhir-akhirnya tokoh agama tidak akan mengatakan ini haram sebab they go back to that that one line, ini disahkan dalam Islam. Jadi persoalan soalan untuk tinjau semula pandangan ini disahkan dalam Islam itu tidak timbul. Bila kita timbulkan kata ini dasar dalam Islam, awak tak boleh persoalkan. Jadi there's a closed mindset terhadap usaha untuk membuka semula dan melihat dalam konteks masa kini, konteks pemodenan. Saya timbulkan beberapa data daripada interview kajian masa berbincang dengan tokoh agama. Tapi saya dah interview dan banyak ahli wanita mengatakan dan banyak ahli wanita yang juga bekerja, mereka banyak membelanja terhadap keperluan keluarga dari segi makanan, perlindungan dan juga pendidikan anak-anak. Saya kata okeylah, dari sudut umumnya, dari sudut sosiologinya, ini adalah sesuatu perubahan dalam zaman moden. Kita ada apa kita panggil double income family, bermakna isteri dan suami bekerja. Dan tentu sekali seorang isteri itu takkan lokek dan nak simpan duit dia hanya untuk dirinya. Pertamanya dia akan membelanja untuk anak yang kecil. Keduanya kepada anak-anak yang memerlukan. Jadi saya kata kita perlu sedar dari segi realitinya dalam zaman moden, wanita dah banyak menyumbang, malah boleh diertikan membuat pengorbanan terhadap perkahwinan dan keluarga dari sudut fizikalnya, menjaga, menyuci baju, rumah, dan juga membeli makanan dan juga membantu school fees, duit sekolah untuk anak-anak, terutamanya anak yang kecil. Jadi saya tanya pada para ulama, jadi macam mana kita hanya ingin bersandarkan kepada pendapat yang pra-moden ini, yang tradisional. Tak adanya double income, masyarakat patriarki, 90% kaum wanita bergantung kepada suami ataupun kepada abang dalam keluarga mereka. Tapi tak boleh mereka tak boleh ini, tapi ini hal agama, ini dah jadi undang-undang dan ini ialah pendapat agama yang telah tersurat dan tersirat dalam Quran. Susah nak diubah lah ya. Sukar nak diubah. Ya, tapi kalau mereka baca surah An-Nisa tu, mereka sambunglah kan ayat 4:3 tu, maka jika kalau kamu khawatir untuk tidak berlaku adil, maka kahwinlah seorang saja. Kemudian kan ayat yang di bawah-bawah itu kan nanti ada ayat 129. Al-Quran sendiri telah mengatakan, Allah sendiri mengatakan, tidak mungkin kamu dapat berlaku adil walaupun itu adalah desire kamu yang utama. Kan? Even it is your ardent desire untuk berlaku adil. Bermakna surah itu sendiri dah menyatakan pada realitinya sukar untuk berlaku adil. Kiranya ayat ini bukanlah mempromosi poligami. Dia mempromosi monogami sebenarnya kan.
Yalah baru-baru ni kan kami ada melakukan satu latihan Hmm. di mana ada seorang uh, trainer narasumber dari Indonesia mengajak kita membaca kembali surah An-Nisa ayat An-Nisa. 3 ni, kemudian dipotong-potongkan dan kita tengok kenapa ayat ni diturunkan. Itulah, dan matlamat akhirnya adalah kamu tidak akan dapat berlaku adil walaupun itu adalah kamu punya niat. Daripada pengalaman kajian saya dan interview dengan para ulama dan tokoh-tokoh dalam sistem perundangan Islam di Malaysia ini, mereka masih lagi memegang teguh kepada ini adalah yang dibenarkan oleh Islam. Dan mereka kata, yelah, dan keadilan ni susah untuk nak ditentukan. Dan sungguh pun kita kata boleh ditentukan melalui beberapa potongan ataupun beberapa perkara kan. Bukan saja daripada keperluan hidup, keperluan keuangan, tetapi layanan dan hubungan antara suami dengan isteri pertama dan isteri kedua. Ya, tapi ini dia kata ini orang punya kehidupan, ini dia punya private matters, ya. Jadi senang saja dia Dismiss macam tu saja. dia boleh ketepikan. Bermakna pada hemat saya amat sukar sekali untuk para ulama Islam di Malaysia untuk membuka pemikiran mereka terhadap persoalan bagaimana dalam keadaan moden, dalam keadaan social reality kini untuk memastikan keadilan terhadap kaum wanita dan anak-anak dalam institusi keluarga Muslim. Macam ada beberapa negara Islam lain lah kan di atas dunia ni. Morocco, Contohnya Tunisia Tunisia, sudah mengharamkan poligami dari tahun 1956 lagi. 56 lagi, ya. Morocco pun telah macam mengetatkan semenjak tahun 80-an. poligami ni. Kemudian adalah Turki dan beberapa negara Islam yang lain lah yang telah melakukan perubahan undang-undang. Macam di Malaysia, kita pun ada berlakulah juga perubahan undang-undang kepada undang-undang keluarga Islam kita. Tapi kalau kita melihat bagaimana portion ataupun section untuk poligami itu makin lama makin mudah kan. Ya. Kemudian pada yang terakhir pada tahun 2005, di mana pada tahun 1984 kita ada satu undang-undang yang sangat progresif, di mana poligami itu sangat sukar untuk dilakukan kan. Tapi bila tahun-tahun berikutnya penggubal undang-undang melakukan perubahan, portion ataupun section untuk poligami itu makin lama makin mudah, makin longgar. Makin longgar. Dan pada tahun 2005, di mana ada satu klausa perkahwinan poligami itu adalah patut dan perlu, diubah menjadi patut atau perlu. Maknanya poligami, maknanya suami itu hanya perlu memastikan satu perkara sahaja. Patut, perkahwinan itu patut, perlu atau tidak, itu kemudian pada tahun 1984 suami itu perlu memastikan dua-dua, patut dan perlu. Tapi itulah perubahan yang berlaku pada sekarang. Dan daripada data yang kita kumpul daripada interview dengan kaum lelaki, mereka menyatakan perlu, patut dan perlu sebab supaya saya tidak melakukan zina. Jadi, seolah-olah dia tak ada apa kita kata dalam bahasa Melayu, tak ada kesedaran diri sendiri tidak melakukan untuk zina walaupun sudah ada isteri. Tak, there's no self dignity dan self awareness bahawa boleh memulakan dengan pendirian dan pemikiran dan perlakuan kita sendiri.
Ini yang membuatkan, tidak kira apa agama tu, ini yang membuatkan masyarakat itu tradisional dan mundur. Hmm. So, pada pandangan Prof. Noraini lah kan, katalah kalau kita berharap, kita punya harapan, um, adakah satu hari nanti undang-undang untuk bahagian poligami ini dapat diketatkan ataupun kita boleh kembali semula kepada undang-undang pada tahun 1984 tu? Pada hemat saya amat sukar, sebab perubahan perundangan bukan saja bergantung kepada perubahan pemikiran dan sikap ahli-ahli masyarakat. Pertamanya mesti ada political will di kalangan tokoh-tokoh yang berkuasa, bermakna ahli politik Muslim dan tokoh-tokoh agama Islam. Dan di sini termasuklah Sultan. Ya, dan dalam hal Kerana ini Sultan adalah ketua agama Islam untuk ketua agama Islam. satu-satu negeri. Dan kalau kita lihat segala section dalam hierarki kuasa ini, saya dapati amat sukar ada keterbukaan pemikiran. Tak tahu kenapa di Malaysia ini amat sukar untuk ada keterbukaan pemikiran. Terbuka minda tu satu, nak berubah sikap tu lagi satu. Tetapi Terutama bila bab agama kan. tapi kan dalam konteks yang lebih agak luas sikit, kalau dalam sistem politik dan dalam sistem kepimpinan, leadership, kalau ada kemungkinan, possibility keterbukaan pemikiran ataupun individu-individu yang agak lebih forward looking, itu pun amat sukar untuk buat. Semasa saya tak tahulah, sekarang saya dah tak buat kajian kan, semasa buat kajian itu saya tak dapat mengenal pasti. Amat sikit betul nak bilangan di kalangan mereka yang berkuasa politik dan mereka yang berkuasa dalam hal ehwal perundangan agama Islam. Maknanya panjang lagi lah kita punya perjuangan untuk melakukan reformasi. Satu lagi tambahan, malah di kalangan wanita sendiri. Wanita yang muda, wanita yang menjadi isteri kedua pun tidak ada. Saya tidak dapat lihat kemungkinan timbulnya pemikiran yang boleh yang lebih terbuka terhadap poligami dan terhadap persoalan kesetaraan di antara gender, di antara lelaki dan perempuan. Itulah. Sedih. Ya, memang sedih. Tapi walau macam mana pun kita tidak akan berhenti untuk melakukan advokasi bahawa Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia ini, Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia ini tertakluk di bawah di bawah negeri, kerana ialah pentadbiran hal ehwal berkaitan agama ini adalah di bawah jurisdiksi negeri-negeri di Malaysia, dan di mana Sultan menjadi ketua agama lah untuk agama Islam. So dan kita dah semasa kita melakukan kajian berkenaan poligami ni kan, kita telah menemu bual, kita telah mengumpul data lebih daripada 1,500 responden, termasuk suami yang berpoligami, isteri pertama, isteri kedua, anak dari isteri pertama dan anak dari isteri kedua. Bila kita telah melakukan pengumpulan data, kemudian kita vet through semua dapatan, dan akhirnya kita mengambil kira hanya lebih kurang 1,200 responden lah yang sah 1,200. untuk kita gunakan sebagai kajian yang sah lah untuk kajian ini. Dan selain daripada itu, kita juga melakukan in-depth interview, satu temu bual yang lebih mendalam, lebih daripada 64 orang, yang itu termasuklah inilah 5 kategori ini, suami, isteri dan anak-anak. Dan bila kita melakukan kajian mendalam, kita mendapati lebih banyak cerita yang selama ini mereka pendam, yang tak pernah pun diluahkan selama ni kan.
Dan bila mereka rasa macam terharu, ada orang datang tanya kepada mereka apa masalah selama mereka berada di dalam perkahwinan poligami, dan mereka sangat appreciate lah kita punya kajian ini. Ya, kajian ini mengambil masa yang lama kerana ada beberapa halangan ataupun beberapa rintangan. Halangan Ya, kesihatan. halangan kesihatan, halangan geografi juga. Dan masa itu semua kita punya penyelidik bekerja secara full time kan. Full-time di Mereka ada kerja universiti. tetap. So untuk mereka luangkan masa fokus kepada kajian ini agak sukar, tetapi mereka masih committed untuk menyimpulkan, dan okey, kajian ini mesti kita kesimpulkan kerana kita telah belanja banyak duit dan orang-orang expect apa dapatan daripada kajian ini kan. Kajian ini. So pada tahun 2025 akhirnya buku ini terbit. Inilah bukunya, dan saya akan kongsikan link dia nanti di mana anda semua boleh membeli buku ini. 14 bab. Ada 14 chapter di dalam ini kan, yang kita bincangkan. Buku ini memanglah bukunya secara naturenya akademik, tapi kami cuba untuk memasukkan pengalaman dan realiti hidup perempuan, dan juga dari temu-bual yang kita telah jalankan selama ini, kita masukkan analisis di dalam buku ini. So untuk sebagai macam penutup, Cik Ina, Prof Noraini ada kata-kata akhir. Kajian ini akhirnya berjaya ditamatkan, dan diterbitkan. bukunya berjaya diterbitkan setelah mengharungi beberapa cubaan, beberapa siri. Kita buat berbagai-bagai writing retreat lah kan, untuk memastikan data ni semua sah dan boleh diguna lagi. Saya fikir beberapa siri workshop kan untuk menguji keutuhan data dan menguji keutuhan rangka perbualan, rangka interview dengan suami dan kedua isteri. So untuk akhirnya, so saya menyeru kepada pembaca dan juga pendengar supaya dapatkan buku ini dan baca, kerana ini adalah kajian kami selama lebih daripada 1 dekad untuk kami persembahkan kepada anda semua realiti tentang poligami di Malaysia. So dapatkan buku ini, dan saya percaya anda tidak akan menyesal, dan sangat memang patut dibeli dan dibaca. Saya ada buat cadangan pada beberapa pensyarah muda di universiti untuk mengambil buku ini dan pilih beberapa bab sebagai tajuk tutorial kumpulan dan dibagikan kepada student 5 hingga 8 student, dan dibuat tutorial untuk membincang lagi, untuk mendapat feedback, pengetahuan dan pemahaman pelajar-pelajar itu. Ialah macam yang kita bicarakan tadi kan, kerana orang-orang muda sekarang ni pemikirannya dah menjurus kepada yang lebih konservatif. Tapi mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar di universiti, mereka ingin menjadi pencetus atau reformis kepada pembaharuan pemikiran. Kita tak tahulah kan. Mungkin dengan membaca atau mendalami buku ini, mereka akan mendapat idea yang lebih baik. Dan mereka belajar, mungkin satu hari nanti mereka akan duduk di kerusi sebagai pengubah undang-undang. Kita tak tahu kan, dan kita harapkan satu hari nanti undang-undang dapat dibaiki. Undang-undang yang baik itu adalah satu bonus. Tapi penguatkuasaan itu yang penting kan. Ya, undang-undang memang cantik di atas buku, tapi kalau penguatkuasaannya lemah pun tidak jadi juga. Ialah macam yang saya
sebut tadi ada di kalangan pegawai di jabatan agama yang menjadi ejen kepada perkahwinan sindiket di Thailand kan. Tu Ya. macam mana tu? Mereka tahu benda tu salah. Tapi kerana Mereka yang memberi maklumat tapi dan ya. menyokong idea kesahan dari segi agama. Lah, dan benda tu biasanya akan didorong dengan duit jugalah kan. Ya. Mereka tidak buat benda ni secara percuma. Pada saya apa yang penting ialah betapa senangnya mereka memikirkan sah dari segi agama, tetapi tidak memikirkannya dari segi perundangan realiti sosial. Dan realiti sosial itu ialah ketidakadilan masalah di kalangan wanita, lelaki dan anak-anak muda. Mereka tidak memikirkan kesan daripada perkahwinan poligami tersebut. Malah kalau saya berani menyatakan ini adalah satu bentuk corruption di kalangan tokoh-tokoh agama dan mereka yang berkuasa dalam sistem perundangan agama. Kalau mereka tidak membuka pemikiran terhadap keadaan yang sebenar, keadaan realiti dan hanya berlindung kepada ini disahkan oleh Islam. Maka institusi perkahwinan itu tidak ada makna lah, ataupun orang tidak akan macam hormat kepada institusi perkahwinan itu kan. Satu perkara yang kalau saya ada dapat masa dan juga sedikit research fund ialah untuk membuat kajian di kalangan wanita muda profesional, di kalangan wanita Islam yang bekerja dan mementingkan kerjaya mereka. Apa pendapat mereka tentang menjadi isteri kedua ataupun isteri pertama dalam poligami? Daripada perbualan secara informal semasa perjumpaan atau di kenduri kendara di kalangan ahli-ahli wanita yang muda ini, yang kebanyakannya kata bagi saya tak kahwin pun tak apa. Buat apa nak kahwin jadi isteri pertama? Kalau isteri kedua pun dia kata tak begitu mudah. So saya harapkan keterbukaan dan juga the independence, the feeling of to be independent di kalangan golongan wanita yang bawahan ni, wanita generasi muda, boleh menjadi satu faktor yang boleh mencengkang ataupun membenteng amalan poligami supaya tidak keterlaluan ataupun bertambah. So finally our hope is on women themselves. Supaya tidak dimanipulasi dan dilakukan secara sesuka hati, tidak memikirkan ahli keluarga yang sedia ada, terutama pada anak lah kan. Okay, kita sudah sampai kepada penghujung sesi pada hari ini. So saya harap pendengar mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Bukalah minda, bacalah Al-Quran, bacalah buku-buku fiqah, terutama yang berkaitan dengan perkahwinan, maksud perkahwinan di dalam Islam, apa tujuan perkahwinan itu, dan akhirnya akan menjurus kepada kalau saya ingin berpoligami, tanyalah kepada diri sendiri, mampu ke secara mental dan fizikal. Mungkin secara kewangan tu mampu, tapi kita tahu kemampuan itu bukan hanya terletak kepada kewangan saja. Banyak lagi aspek lain yang perlu difikirkan. So saya menyuruh kepada anda supaya ikuti dan lawati laman web sistersnislam.org dan ikuti kami di social media yang diterakan selepas ini. Dan saya juga akan berkongsi juga link pautan kepada buku ini di mana anda boleh membelilah buku ini dan baca dan hadamkanlah maklumat yang berada di dalam ini. Berjumpa kita kembali pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.